Baik. Okey, comel soalan tu. Dia kalau ikutkan saya lihat fatwa Majma' Fatwa yang bersidang lama dah ni. Yang fatwa kat Mesir berkaitan dengan dia sebab kita kena ambil dalil pada Quran tu kan. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kita tangguhkan maknanya kena ganti. Kalau dialisis tak nak ganti dah, dia memang dialisis dah. Tapi itulah kata marda tu makna sakit. By definition CKD stage 4 tahap 4 buah pinggir, maknanya GFR dia kurang pada 30. Tidak Mana dimasih. tahap 4 dan tahap 5 ni memang kita tidak digalakkan berpuasa. Memang maknanya sesuai, maknanya dia tak fit untuk puasa lah. Ya, tak fit untuk puasa disebabkan berisiko untuk dapat komplikasi. Sebagai contohnya nombor 1 kekeringan. Kekeringan. Pergi temu janji doktor kata suruh sukat minum air. Bulan puasa dah sukat dah. Puasa lagi. So risiko dehidrasi. Kekeringan air. Okay. Nombor 2, kalau pesakit yang tengah dialisis dah berpuasa pula. Jadi keseimbangan garam dia tu tak stabil. Tak stabil. Nombor 3, kaitan dengan fluid balance. Apabila kita berpuasa, kita tak minum dah. Kita tak minum dan kita tak makan. Jadi kandungan sodium dan fluid dalam tubuh kita tu tak seimbang. So pesakit yang dialisis, especially pesakit cuci darah, risiko dapat kita panggil keadaan intradialytic hypotension. Maknanya tekanan darah tu drop ketika buat dialisis. Jadi pesakit memang tak selesa lah. Sebab itulah kita nasihatkan supaya tidak berpuasa. Kalau ada amalan-amalan lain yang boleh buat lah. Ya, betul. Ini kita ada 4 jam di meja tu. Atas kita nak buat apa? Betul. Kalau pesakit yang saya lihat di mana-mana tempat, kalau yang bagus tak ambil inisiatif. Ketika itulah whatever lah, nak baca ke, nak zikir ke apa. Sebab tu masa kita betul-betul. Orang lain tak ganggu, betul? Kita jadi kita. Kalau ganggu pun tak boleh ganggu. Tak boleh ganggu muka rawat dialisis tu. Berjepuk darah tu kalau nak ganggu tak. Jadi nak ayatnya apa ni? Orang kata sangat berbahaya lah pada pesakit yang dialisis, especially untuk puasa bulan Ramadan. Jadi kita ni sebagai perawat, kita boleh menasihatkan sahajalah. Ada juga saya dengar memang ada. Dia kata kalau tak puasa pun dia taklah minum air banyak juga. Pas tak makan ke apa juga dia kata. Cuma ala-ala puasa. Ala-ala puasa gitulah yang disebutnya. Tapi kita kena consider dia punya komplikasi tu agak teruk lah juga dia. Cuma berbalik pasal minum air tu. Bagi orang normal lah. Macam kita ni kan. Yang tak ada sakit apa-apa alhamdulillah ni. Bila Ramadan kita tak minum air lah tempoh masa yang 8 jam. Kita di Malaysia ni agak lama 12 jam puasa kita. Lebih kurang lah. Jadi sepatutnya cara minum air ni macam mana. Tadi Dr. Najmi macam kita sebut banyak pasal kecil manis lah. Cuma dari segi minum air nak lebih kepada tajuk minum air sikit ni. Ataupun air special. Ada sekarang dia kata yang air yang kurang ada magnesium lah apa semua tu. Ada peranan kan semua tu sebab ada pertanyaan kepada saya. Saya ada di satu program dia sebut pasal kesihatan lah. Cuma ada satu soalan tu berkenaan air yang sesuai ni. Air masak yang sesuai. Dia kata kena air bubbles ke. Sekarang kan bubble oksigen. Macam-macam lah. Ataupun air, kalau air kowe ke dia kata dah tapis semua garam. Sebenarnya yang mana yang perlu ke kita concern benda tersebut? Okey, baik. Dia minum air secukupnya ni secara relatively kita dewasa di Malaysia ni, kalau perempuan tu dalam berat 50 ke 60 lelaki ni 60, 70, 80 lah. So perempuan
Normally the best is 2 liter per day air. Lelaki 2.5 ke 3 liter lah. Itu yang bagusnya lah. Tapi dengan syarat kita tak ada masalah kesihatan. Komen saya berkaitan dengan air mineral whatsoever ni, kita kena ingat apabila kita sebut mineral, di botol tu dia tulis mineral apa yang ada dalam tu, natrium, kalium, potasium, magnesium. Tu dalam minuman. Dalam makanan kita pun actually dah ada dah. Dah banyak dah. Magnesium dah ada. Magnesium dah ada, kalsium dah ada. Even though kalau kita minum air Kowe yang diklaim katanya langsung tak ada garam, garam mineral. Kita bukan hidup dengan minum saja. Kita makan, kita consume dengan makanan. Jadi makan colek ko. Dah ada dah. Colek tu rasa rakyatlah sodium tu berapa tu dia. Ya betul. Walaupun manis tak berasa manis. Penuhnya garam. Sodium dia tinggi. Potasium pun ada di situ. Jadi maknanya kalau ada kekurangan dalam tubuh kita, sebenarnya setting garam dalam tubuh ni berada pada buah pinggan. Dia yang kawal lah. Dia yang kawal. Jadi contohlah serut tawar sangat lecah-lecah tu, dia akan setting dalam otak, okey kena ambil bagi masin sikit. Biar. Tapi kalau duk biasa makan masin, tiba-tiba makan tawar, tubuh pun jadi kejut. Pelik ni. Sebab itulah contohlah dalam pengurusan program pengurusan berat badan. Bukan manajemen, kurus. Dia akan ada satu ketika kita panggil plateau weight. Tak berubah. Jadi kita akan perasan mungkin dalam masa 5 hari ke 10 hari kita puasa ni, berat. Longgar. Saya sendiri pun baru naik bos tu. Bahasa lain macam. Rasa seruh lah. Seruh. Tapi tak buka lagi tu. Tak buka lagi tu dah. Dedak ni sudahlah. Tapi selepas 10 hari berat tu akan plateau. Tubuh kita kata terkejut ni. Nak kau daripada berat 100 kilo tu 5 kilo mendadak dalam 10 hari dah. Kenapa plateau? Plateau tu maknanya tubuh kita ni dia dah buat condition setakat ni saja. Melainkan kalau kamu buat weight exercise, tambah muscle. Tak kira lah kita buat push up ke, sit up ke, apalah ikutlah nama exercise. Maknanya kalau kita buat exercise, barulah berat tu semakin turun. Hak ilai sebenarnya, hak ilai kilo tu bukan ilai lemak pun. Ilai air. Ilai air banyak. Lah ni nak kurangkan lemak tu. Bagusnya puasa sebab kita kurangkan kita makan dan kita kena bakar lemak. Itulah weight management. Maknanya untuk prevention ataupun tak nak bagi kena buah pinggan ni, puasa tu salah satu cara lah. Iaitu puasa yang Allah bagi pada kita hari ni. Dia nak jaga kesihatan kita. Cantik susunannya supaya, sebab kita kalau tak suruh puasa ni, payah juga kan. Dengan macam banyak makanan dan puasa ni pun beramak orang kata. Cukup-cukup hari lah tu baru nak tu. Yalah. Mungkin kita akhirlah Dr. Najmi, sebab kita dah masuk bulan Ramadan, dah panggil tu. Nasihat kepada orang yang belum dapat penyakit ni, na'udzubillah dia akan dapat, dan orang yang dah dapat dah. Dua-dua. Boleh? Faham? Baik. Jadi mungkin ni sebagai nasihat sebab prevention dia ni mungkin nasihat untuk panggil terima keadaan. Faham. Sebagai kesimpulannya, kesihatan ni adalah amanah dah. Amanah Allah Ta'ala. Seperti mana kita ada rumah, kita ada kereta, kita ada harta, kita ada anak ke apa. Kita jaga molek dia. Sampai telefon ni ke. Terang anak kita gembah telefon ni. Serang apa. Sebab kita sebenarnya kita sayang, ni amanah dia. Jadi sebagai langkah prevention ni memang tak dinafikan lah. Memang Pemakanan. gaya hidup sihat Dr. Zaid. Pemakanan lah.
Ni benda ni dia macam susah juga kan. Memang Tapi kena sangat pakat susah. lah. Memang. Tapi kita kena sebut. Sebut, kena royak, kena sebut semua deh. Kaitan dengan gaya hidup sihat ni. Kalau kita lihat guideline maknanya guideline hypertension, guideline diabetes, guideline ischemic heart disease. Ni hak royak nyakit kecil manis kau, darah tinggi kau, nyakit jantung kau, buah pinggir kau apa. Guideline nombor 1 dia, nombor 1 sekali, lifestyle modification. Ubah gaya hidup. Sihat. Kalau kita ngelah, bila ngelah kali aku brisk walk. Apa ni, bunga aku, main badminton. Maknanya buat aktiviti dan juga kita buat makan ni yang betul-betul ikut portion, suku-suku separuh. Bila lah kali buat. Brisk walk di sebab ni kan mesti nak gaya kan. Yalah. Brisk walk di Aeon ke boleh jalan-jalan. Boleh, tapi kena jaga mata lah, takut purus puasa. Dikira. Sebab pengalaman saya kalau bawa anak-anak isteri pergi Aeon ni, penat pelik tu macam nyetak betis. Nyetak betis lah juga. Betul. Mana boleh dikira lah. Maknanya lebih 10,000 lakah tu sebenarnya. So prevention dia adalah lifestyle modification. Dan untuk lelaki especially di luar sana, hok isap rokok. Tolong berhenti rokok. Cuba ni bulan Ramadan ni. Bulan rokok pula. Bulan berhenti rokok ni comel dah tu hebat 30 hari tu. Sehari tu sedang molek tak? Molek-molek je. Apa buka puasa tu? Rokok dah. Bagi yang bukan Muslim, kaitan dengan minuman arak, alkohol. That one tu kena ubah lifestyle tu.